Asrama lama di Sibu. Bangunan ini masih berdiri di tepi jalan lama menuju ke Sungai Merah. Bangunan batu 2 tingkat dicat warna kelabu pudar dengan rumput liar yang panjang sampai ke tingkat bawah. Ia dulu asrama perempuan sekolah menengah yang dibina tahun 70-an, tapi sudah ditinggalkan selepas satu kejadian yang orang kampung tak mahu sebut lagi. Sekitar tahun 2003, sekolah itu ambil semula bangunan itu untuk dijadikan tempat tinggal pelajar dari luar bandar sementara menunggu asrama baru siap. Jadi malam pertama semuanya nampak biasa, tapi masuk minggu kedua, pelajar mula mengadu cermin tandas mereka selalu beruap walaupun tak mandi air panas, dan setiap kali uap itu hilang, akan kelihatan kesan tapak tangan di bahagian dalam cermin. Seorang pelajar yang suka tidur lewat sebab pulang gaji, malam itu lebih kurang pukul 1.30 pagi, dia perasan sesuatu aneh dalam pantulan cermin meja solek depan katil dia. Dia nampak seseorang tengah duduk di katil belakang, padahal katil itu kosong. Bila dia toleh, tak ada sesiapa. Tapi bila dia pandang balik ke arah cermin itu, perempuan itu masih ada, tersenyum perlahan-lahan sambil mencondongkan kepalanya ke tepi. Dan keesokan harinya, pelajar itu pengsan waktu tengah solat maghrib di surau kecil asrama. Dia menjerit dalam keadaan separuh sedar. Katanya, kenapa dia ikut aku balik bilik? Kenapa muka dia macam aku sendiri? Jadi pada malam itu juga, warden panggil ustaz untuk buat bacaan Yasin. Dan dalam bilik pelajar itu, secara tiba-tiba, bau bunga kenanga kuat semerbak. Jadi salah seorang pelajar yang ikut masuk ternampak cermin besar di hujung koridor dengan retak sendiri. Dan di tengah-tengah retakan itu ada kesan wajah samar-samar seperti sedang tersenyum. Jadi selepas kejadian itu, blok asrama itu terus dikosongkan semula. Sekolah bina asrama baru, tapi sampai sekarang pelajar lama masih bersumpah kalau kau lalu kawasan tu waktu senja, mereka boleh nampak bayangan gadis berpakaian putih duduk di tingkat 2, seolah-olah masih menunggu cermin yang pecah itu untuk diganti baru. Perigi lama di bau. Kalau korang sini mesti pernah korang dengar tentang perigi lama yang terletak di hujung kampung Segong. Perigi yang dikatakan digali sejak zaman Jepun lagi. Orang tua-tua kata perigi itu bukan sekadar sumber air, tapi tempat pembuangan roh yang tak tenang. Pada mulanya, aku tak percaya benda-benda itu. Sampailah satu malam, aku sendiri yang menjadi saksi. Pada malam itu, aku dengan 2 kawan aku, Melvin dan Jaja, baru balik dari pasar malam. Kami lalu jalan belakang kampung dan dari jauh nampak cahaya samar macam obor di kawasan semak, betul-betul dekat dengan perigi lama itu. Melvin terus mencabar, kalau betul berani, mari kita tengok betul ke apa ada kat situ. Aku ikut sebab nak buktikan semua itu cuma cerita. Tapi masa kami makin dekat, angin tiba-tiba berhenti. Hutan yang biasanya bunyi cengkerik terus senyap. Hanya tinggal bunyi air yang menyitik dari dalam perigi. Jaja suruh ke bawah, airnya hitam pekat, memang tak nampak dasar. Aku baling batu kecil, tapi sebaik batu tu jatuh, kedengaran suara perlahan dari bawah perigi. Sakit. Kami terdiam. Aku ingat Jaja main-main, tapi wajah dia dah pucat. Melvin cuba suluh sekali lagi, dan masa tu kami semua terbau, bau busuk macam bangkai basah. Dari dasar perigi muncul gelembung udara besar, diikuti tangan pucat yang naik perlahan, cuba capai tepi dinding batu. Kami semua lari lintang pukang. Jadi pada malam itu, aku tak boleh tidur. Jam 3 pagi, aku dengar bunyi ketukan lembut di tingkap bilik. Bila aku buka langsir, tak ada orang, tapi di luar, aku nampak bekas tapak tangan berlumpur di cermin. 5 jari yang amat panjang. Esok paginya, mak aku cakap, waktu subuh dia terdengar suara perempuan menangis di belakang rumah. Tapi bila ditengok, cuma air yang menitis dari bumbung, walaupun tak hujan. Beberapa hari kemudian,
aku jumpa pakcik tua di kedai kopi. Dia cakap, zaman Jepun dulu, perigi itu memang digunakan untuk buang mayat tahanan perang, termasuklah seorang wanita tempatan yang dituduh menjadi mata-mata. Jasadnya tak pernah ditemui dan orang kampung percaya rohnya masih di situ menunggu sesiapa yang berani memanggilnya. Sejak malam itu, aku tak pernah lalu lagi kawasan itu. Tapi kadang-kadang bila senja, angin dari arah perigi akan bawa bau yang aku tak akan pernah lupa seumur hidup. Bau lumpur besi dan sesuatu yang masih hidup di bawah sana. Jalan lama di antara Bintulu dan Birik itu terkenal dengan sunyinya, terutama selepas jam 11 malam. Laluan yang agak panjang dan di kiri kanan jalan yang cuma ada hutan sawit dan belukar. Tapi di satu selekoh tajam sebelum Bukit Nyabau, ada satu kawasan kecil yang orang tempatan panggil kubur tak bernama. Tak ada batu nisan, yang ada cuma tanah merah berbentuk bujur dengan sebatang papan reput tertanam separuh. Dikatakan kubur itu muncul selepas kemalangan pada tahun 90-an. Seorang kanak-kanak dilanggar lori ketika mengikut bapaknya berniaga di tepi jalan. Tapi mayatnya tak pernah dituntut dan orang kampung terus kebumikan di situ sahaja. Bertahun-tahun kemudian, cerita itu berlalu dan pada suatu hari, pemandu lori mula cerita. Setiap kali mereka lalu kawasan itu, lebih-lebih lagi pada waktu hujan dan malam, akan ada nampak budak kecil melintas jalan perlahan-lahan. Bila lampu tinggi disuluh, budak itu akan hilang, tapi kesan lumpur tapak kaki masih jelas di tengah jalan raya. Jadi satu malam, seorang pemandu Grab yang bernama Faizal menghantar penumpangnya ke arah Miri lebih kurang pukul 12.45 malam. Dia ternampak budak lelaki berpakaian putih lusuh berdiri di tepi jalan sambil pegang anak patung lusuh di tangan dia. Faizal terus brek dengan sekuat hatinya, tapi bila dia dekat tu, budak itu tak ada. Jadi tanpa fikir panjang, Faizal tadi dia terus pandu laju dengan jantungnya berdegup dengan kuat. Tapi bila dia pandang cermin belakang, budak itu duduk di kerusi bahagian belakang dengan mukanya yang senyum tanpa suara, matanya hitam dan legam. Faizal terus terbabas bila dia ternampak perkara itu berlaku. Jadi bila dia berhenti dan pusing tengok ke belakang, kerusi itu kosong. Sampai saja di rumah, si Faizal tadi perasan ada kesan tapak kaki kecil berlumpur di dalam lantai keretanya, dan bila dia bersihkan esok paginya, dia terjumpa anak patung koyak basah dengan tanah merah. Dan penduduk tempatan juga pernah berpesan, kalau kau lalu kawasan itu waktu malam dan ternampak budak melintas jalan, kau jangan tekan brek, jangan toleh, sebab kalau kau berhenti, dia akan ikut kau sampai ke rumah. Hotel lama di Mukah. Hotel ini terletak di tengah Pekan Lama Mukah, bangunan 2 tingkat, bercat krim dengan papan tanda usang yang separuh tercabut. Ia dibina sekitar tahun 1970-an dan masih beroperasi sampai ke hari ini. Kisah ini bermula pada tahun 2018, seorang juruteknik dari Kuching, Faiz, dihantar ke Mukah untuk membaiki sistem elektrik di perlabuhan. Disebabkan semua hotel baru penuh, dia dapat bilik hotel lama tersebut, bilik 12 di tingkat atas. Pada mulanya bilik itu nampak macam biasa, tapi Faiz perasan sesuatu. Bau kapur baru sangat kuat, macam baru diletak masa dia masuk ke dalam bilik. Jadi malam pertama sekitar jam 3 pagi lagi, Faiz terjaga sebab terdengar bunyi air paip terbuka dari tandas. Dia bangun dan ditutup paip, dan masa dia berpusing, dia nampak pintu tandas terbuka sendiri. Dia fikir mungkin angin, tapi bila dia nak tutup semula, dia rasa macam ada orang berdiri di belakang daun pintu. Dia terus tarik kuat-kuat dan pintu itu dengan sendirinya tertutup dan bunyi klik macam ada orang yang mengunci pintu dari dalam. Dan pada keesokan pagi, Faiz cerita pada pekerja kaunter dan perempuan itu cuma pandang lama, kemudian menjawab, "Encik, kalau boleh malam ni jangan duduk di bilik 12 lagi.
kami tak sempat nak pindahkan barang lama dari dalam bilik itu. Tapi sebab hotel penuh, Faiz tak ada pilihan. Malam kedua, dia siap pasang surah Yasin dari telefon. Tepat jam 3 pagi lagi, bunyi yang sama. Air pipe terbuka, pintu tandas terkuak perlahan. Kali ini Faiz beranikan diri suluh lampu telefon ke arah tandas. Dalam cermin kecil atas sinki, dia ternampak bayangan perempuan berdiri di belakangnya, berambut panjang sampai ke dada, matanya lebam dengan senyum perlahan-lahan. Faiz terus menjerit dan terus lari keluar dari bilik tanpa sempat mengambil barang. Dan pada keesokan pagi ini, bila dia nak ambil beg untuk balik, staf hotel itu sendiri yang temankan dia masuk ke dalam bilik. Tapi bila pintu bilik dibuka, lantai bilik basah dan tulisan merah di dinding tandas tertera perkataan, dia dah datang balik. Menurut pekerja lama hotel, dulu seorang wanita muda mati di dalam bilik itu, bunuh diri selepas ditinggalkan tunangnya pada malam perkahwinan. Sejak itu, setiap kali ada tetamu lelaki hendak tinggal di bilik 12, pintu tandas akan terbuka dengan sendirinya tepat jam 3 pagi, seolah-olah dia masih menunggu orang yang tak pernah datang. Di pedalaman barat, jauh di antara Long Aton dan Long Tepan, terbentang satu laluan hutan lama yang penduduk kenali sebagai Jalan Patah. Sebuah jalan balak sunyi yang pernah meragut banyak nyawa, dan menurut pemandu tempatan, ada sesuatu yang masih menunggu di situ setiap malam. Tahun 2003, seorang pemandu lori balak yang bernama Melai dalam perjalanan pulang seorang diri selepas menghantar muatan. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Hanya bunyi enjin dan cengkerik yang menemani malamnya. Tapi sebaik lori melintas lekoh paling sempit di Jalan Patah, lampu hadapan tiba-tiba berkelip, kemudian malap. Dalam samar cahaya itu, Melai nampak seseorang berdiri di tengah jalan. Seseorang lelaki yang tinggi, kurus dan berbaju putih lusuh, dan kepalanya dibalut kain kotor. Melai terus menekan brek dengan kuat. Tapi bila dia keluar dari lori untuk menegur, lelaki itu hilang. Yang tinggal hanya bau busuk seperti bangkai basah dan lumpur yang berpul. Dia cepat-cepat masuk semula ke kabin dan meneruskan perjalanan. Tapi dalam cermin sisi, Melai ternampak sesuatu yang membuatkan darahnya putih. Bayang lelaki yang sama berlari di tepi lori, seiring dengan kelajuan kenderaan yang dipandunya atas jalan berbatu. Melai tekan minyak sekuat hati dan tiba-tiba semuanya senyap. Bayangan itu hilang. Namun bila dia tiba di kem, rakan yang menegur, "Kau tahu tak, baju kau penuh lumpur, tapi lumpur itu berwarna merah." Jadi sejak malam itu, pemandu balak yang melalui Jalan Patah akan membunyikan hon 3 kali sebelum masuk selekoh tersebut. Kata orang tua, itu tanda hormat kepada roh seorang pekerja balak yang mati tertimpa batang kayu bertahun dahulu di tempat yang sama. Dan setiap kali ada yang lupa memberi salam hon itu, pasti ada sesuatu yang berlaku. Hingga ke hari ini, masih ada pemandu yang mendengar ketukan lembut di pintu lori bila mereka berhenti di kawasan itu pada waktu malam. Ada yang kata itu cuma angin, tapi mereka yang pernah melihatnya, mereka tahu itu bukan angin. Misteri gelang tangan lama. Nama aku Faris, dan kejadian ini berlaku ketika aku balik ke kampung di pedalaman Sarawak. Petang itu aku pergi memancing di sebuah sungai lama, tempat yang orang kampung jarang masuk sebab katanya ada sejarah hitam di situ. Sedang aku menyusur tebing, aku ternampak sesuatu berkilat tersangkut di celah batu. Bila aku dekat, rupanya seutas gelang tangan besi, penuh karat tapi ada ukiran bunga yang halus. Aku kutip saja tanpa berfikir apa-apa. Waktu aku nak beredar, angin tiba-tiba bertiup kuat dan ada bau bunga wangi hutan yang pelik, wangi yang tak pernah aku hidup. Bulu teguk aku terus meremang. Malam itu bermulalah gangguan.
Bila aku baring nak tidur, aku terdengar bunyi gelang berlaga di luar bilik. Bunyinya perlahan tapi datang berulang-ulang. Setiap kali aku pejamkan mata, aku rasa macam ada sesuatu berjalan perlahan di sekitar gelang. Dan bau bunga hutan tadi tiba-tiba muncul dalam bilik. Keesokannya, gelang yang aku simpan dalam laci berubah tempat sendiri. Kadang-kadang berada di atas meja, kadang-kadang di lantai. Lampu rumah pula sering berkelip-kelip. Sampailah satu malam aku bangun untuk minum air. Di ruang tamu, aku nampak seorang perempuan berdiri membelakangi aku. Rambutnya sangat panjang, bajunya yang lusuh dan kotor seperti pakaian lama yang bertahun tak disentuh. Dia tak bergerak langsung. Kemudian aku dengar suara perlahan dan seram. Gelang aku. Perempuan itu mula menoleh sedikit. Bahagian muka yang aku nampak pucat. Matanya seperti kosong. Aku terus lari masuk bilik dan kunci pintu. Keesokannya, aku jumpa seorang orang lama kampung. Bila dia lihat gelang itu, dia terus terdiam. Dia kata gelang itu milik seorang gadis bernama Sri yang hilang di sungai itu hampir 70 tahun dulu. Orang kampung percaya dia diambil sesuatu dari air dan barang peninggalannya pantang dibawa pulang. Malam itu juga aku kembali ke sungai. Aku letak gelang itu di tempat yang aku jumpa. Saat aku lepaskan tangan, angin tiba-tiba berhenti. Bau wangi pun terus hilang. Suasana jadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Tapi sebelum aku beredar, aku sempat nampak sesuatu di tengah sungai. Terlibat seorang perempuan separuh tenggelam, seolah-olah memerhatikan aku tanpa bergerak. Aku tak tunggu, aku terus balik. Dan sejak hari itu, gangguan tak pernah datang lagi. Cuma sekali-sekala bila aku lalu dekat sungai lama itu, ada bau wangi bunga hutan muncul secara tiba-tiba, seolah-olah ada yang masih mengingati waktu, walaupun gelang itu sudah aku pulangkan. Penunggu Sungai Barau. Kisah dari pedalaman Longsan. Di antara hutan rimba dan lembah yang berkabus terletak di Barau, terdapat sebuah kampung lama berhampiran muara anak sungai yang dinamakan Longsan. Kampung itu tidaklah seberapa besar, ianya dihuni sekitar dalam 20 buah keluarga. Namun di situ mengalir sebuah cabang sungai yang dianggap suci oleh orang-orang yang terdahulu. Maknanya tadi mereka menyebutnya Hulu Air Paleh, yang bermaksud air yang dijaga. Menurut cerita lama masyarakat Kenyah, setiap sungai besar yang mempunyai penjaga atau roh yang mengawasi perjalanan air dan kehidupan yang di sekitarnya. Selagi airnya bersih, hasil sungai tidak akan pernah berkurangan dan kampung akan sentiasa aman. Namun, jikalau manusia melanggar adat, terutamanya mengambil lebih daripada apa yang diperlukan, penunggu sungai akan menunjukkan dirinya kepada manusia. Jadi pada awal tahun 1982, kerja-kerja penebangan banak mula mendekati kawasan Longsan yang arus sungai menjadi keruh akibat daripada kawasan pembalakan ini. Ikan mati dan timbul di permukaan air, dan beberapa kali juga banjir kecil berlaku dari hulu walaupun tanpa hujan. Penduduk kampung menganggap itu sebagai satu amaran, dan seseorang lelaki tua yang bernama Lanyau Akeh, iaitu penjaga adat kampung, telah menegur pihak luar supaya berhenti menebang pokok di tebing sungai. Tetapi amaran itu tidak diendahkan. Jadi selang beberapa minggu kemudian, salah seorang pekerja secara tiba-tiba hilang ketika ianya menyeberangi sungai menjelang pada waktu senja. Saksi terakhir melihat lelaki itu duduk terpaku di tengah air seperti seseorang memegang kakinya dari dasar. Jadi bila rakannya cuba untuk membantu, yang kelihatan hanyalah buih lendir yang naik ke permukaan sungai, dan tubuh mangsa tak pernah pun dijumpai.
Jadi pada malam selepas kejadian itu, kampung itu terus dilanda angin yang agak aneh. Sungainya yang biasa tenang berbuih dan dari arah air terdengar bunyi seperti nyanyian seorang perempuan tua. Bunyi itu semakin kuat bila hujan yang turun, dan pada malam-malam yang tertentu penduduk dapat melihat bayangan besar melintang di bawah permukaan air. Bayangan itu panjang dan beralun perlahan-lahan seperti ular yang bernafas. Lanyau Akeh mengadakan upacara adat di tebing sungai. 2 ekor ayam putih disembelih, darahnya dilepaskan ke dalam air bersama dengan padi dan tembikai kecil. Jadi selepas upacara adat itu dilakukan, hujan berhenti serta-merta. Namun selama 3 malam berturut-turut kilat muncul walaupun tanpa guru. Yang peliknya, kilat itu hanya di kawasan sungai itu saja ianya kelihatan. Jadi beberapa tahun berlalu, Longshan kini kembali sunyi. Tapi setiap kali musim hujan datang, air Sungai Baram ianya akan berubah warna kehijauan dan kedengaran bunyi seperti hembusan nafas dari bawah ataupun dari dasar sungai. Penduduk kampung percaya penunggu itu masih hidup di dalam sungai itu. Jadi penunggu itu yang menjaga sempadan di antara manusia dan dunia air. Seorang pemuda dari kampung pernah berkata, kadang-kadang waktu subuh bila kabus turun ke sungai, ianya akan nampak bentuk kepala besar yang akan menimbulkan dirinya sekejap daripada permukaan air. Kepala itu bukanlah kepala ikan, bukan juga buaya. Jadi kami panggil dia Pak Aleh, Paleh Air, iaitu roh yang pernah marah. Tapi sekarang ianya hanya mengingatkan kami supaya kami sentiasa tidak melupakan adat. Dan sehingga kini orang-orang tua di Longshan masih melarang sesiapa yang memancing di kawasan itu selepas matahari terbenam. Kononnya air di situ tidak pernah benar-benar duduk diam. Jadi bila angin malam bertiup dari lembah Baram, akan terdengar bunyi desiran sungai yang kedengaran seperti seseorang yang masih bernafas di bawah air. Jadi cerita ini menjadi antara cerita legenda tempatan yang masih diceritakan dalam majlis keluarga masyarakat Kenyah dan Kayan di kawasan pedalaman. Bagi mereka, penunggu sungai bukan sekadar hantu, tapi ianya lebih kepada lambang roh penjaga keseimbangan alam yang hanya muncul bila manusia lupa untuk menghormati air yang memberikan mereka kehidupan. Sekian. Bas sekolah tengah malam di Jalan Lama Karak. Ada satu kisah yang masih diceritakan oleh pemandu sehingga ke hari ini, iaitu kisah tentang sebuah bas sekolah kuning yang sering dikatakan muncul hanya pada waktu tengah malam. Sekitar tahun 1994, seorang pemandu lori bernama Rahman sedang memandu pulang dari Bentong jam hampir 2.15 pagi. Dalam keadaan masa itu jalan bergelap, kabus turun tebal dan suasana sunyi seperti dunia yang berhenti bernafas. Ketika menghampiri selekoh bukit tinggi, secara tiba-tiba Rahman ternampak cahaya kuning di tepi jalan, dan sebaik sahaja dia mendekat, rupanya sebuah bas sekolah dengan menyalakan lampu kecemasan yang berkelip perlahan-lahan. Di dalam bas itu kelihatan bayang murid-murid duduk diam tak bergerak. Di luar bas pula, Rahman ternampak seorang lelaki tua mengangkat tangan seolah-olah meminta pertolongan. Rahman memperlahankan lorinya dan menurunkan cermin tingkap, lalu bertanya apa yang berlaku. Lelaki itu hanya tersenyum apabila memandang Rahman sebelum berkata perlahan,
bas ini dah tak ke mana-mana. Rahman tersentak mendengar kata lelaki itu, dan dalam satu kelipan mata, lelaki itu hilang dari pandangan Rahman. Bas yang tadi menyala terang kini gelap dan tempatnya kosong. Yang tinggal cuma bau hangit getah yang terbakar. Rahman terus memandu ke hentian Gombak. Di situ dia berjumpa seorang pakcik yang menceritakan bahawa bas sekolah di kawasan itu pernah terbakar pada tahun 1988 yang sedang membawa murid-murid yang tidak sempat pun untuk diselamatkan. Sejak itu ramai pemandu mendakwa mereka ternampak bas yang sama di Selekor itu. Kadang-kadang lampu bas menyala, kadang-kadang nampak murid melambai dari tingkap. Dan hingga ke hari ini, jika melalui jalan lama Karak seperti selepas jam 2 pagi, pasti akan ada orang kata kau mungkin akan terlihat cahaya kuning samar. Itulah bas yang tak pernah sampai ke destinasi.